Penjawat awam yang sambung belajar guna dana sendiri layak dapat insentif hingga RM1,250. Jom saya share butirannya. Untuk dapat insentif pengiktirafan akademik atau HPA ni, anda kena pastikan anda sambung belajar ke tahap akademik yang lagi tinggi daripada masa dilantik secara tetap. Jurang pengajian pun kena bayar sendiri. Kalau dapat mana-mana beasiswa, tak layak mohon ya. Kerana insentif HPA yang diterima akan ikut tahap kelayakan akademik anda. PhD akan dapat RM1,250, Master's Degree dapat RM1,000, Degree dapat RM750, Diploma dan Saraf pula dapat RM500. Ada 3 peringkat pemberian HPA yang anda kena tahu. Yang pertama, pada bulan Januari hingga Mac, anda boleh mohon insentif dan Ketua Jabatan akan buat semakan serta memperaku permohonan kepada pengurus sumber manusia. Boleh isi borang permohonan pemberian hadiah pengiktirafan akademik lampiran UP 514A untuk mohon. Kedua, pada bulan April hingga Jun, PPSM akan pertimbangkan senarai permohonan dan maklumkan keputusan kepada pegawai yang lulus. Dan fasa terakhir, bulan Julai hingga September, peruntukan disalurkan kepada jabatan dan anda akan terima bayaran insentif HPA yang akan direkodkan dalam buku perkhidmatan kerajaan anda. Share dan repost video ni supaya lagi ramai penjawat awam tahu juga. Follow Isatra.my untuk info best macam ni setiap hari.